Hidup aku bagai mimpi, betul-betul macam mimpi. Dia ni speaker dan dia juga adalah wireless charger. So ini adalah Pandora Luma 5 backside speaker clock daripada Sonic Gear. Yang bestnya speaker ni, dia ada display waktu dan juga alarm clock. So yang mana suka bangun lewat pergi kelas tu, boleh guna speaker ni sebagai alarm. Kat dalam kotak ni, korang akan dapat sebuah speaker, satu user manual dan juga kabel pengecasan. Nak guna speaker ni mudah sangat. Dia ada sambungan Bluetooth 5.3 dan juga ada radio FM. Boleh sambung ke TV, laptop, PC ataupun any Bluetooth devices. So bila kita dah sambung ke handphone misalnya, kita boleh control media melalui panel button yang ada pada depan speaker ni. Kita boleh play pause music ataupun movie. Nak naik song yang lain pun boleh. Kita juga boleh control volume up and down. Dari segi design dia memang cantik. Saiz dia tak besar, ngam-ngam dengan iPhone 11 saya ni. Dia juga tak berat. Korang tak payah sambung kabel sebab speaker ni dia ada built-in bateri yang boleh tahan 4 ke 5 jam dengan volume 50%. Selain boleh dijadikan jam harian kita, speaker ni dia ada radio FM. Cara nak setting radio FM tu, korang kena tekan button mode ni selama 3 saat sehingga dia ubah kepada radio FM. Kemudian korang tekan button mode selama 1 saat untuk dia auto tuning siaran. Siaran akan disimpan secara automatik dan korang boleh pilih channel dengan menekan button next ataupun previous. Pada panel belakang terdapat satu slot untuk USB-A dan TF card slot untuk MP3 player. Ada lubang AUX juga jika korang nak sambungkan device korang guna kabel. Bagi saya speaker ni sesuai untuk letak di bilik tidur sebab dia ada 12 mode ambient light yang boleh berubah-ubah. Korang tekan button lampu ni untuk ubah dia punya LED mode. Lampu dia memang nice. And kalau korang rasa nak feeling bunyi alam, bunyi hutan burung-burung tu, korang boleh aktifkan dia punya 7 white noise mode ni. Dia ada macam-macam bunyi ya. Bunyi air terjun lah, bunyi burung lah, bunyi angin lah. Sound ni juga korang gunakan untuk bunyi alam. So kalau nak set alam, tekan simbol jam loceng ni untuk setting jam dan minit. Tekan 3 kali untuk ubah dia punya bunyi alam. Untuk sound quality, output yang disampaikan adalah 20 watt RMS stereo. Dan speaker ni ada fungsi TWS. Untuk wireless charging pula, output adalah 15 watt. Korang kena sambungkan kabel untuk guna fungsi tersebut. Bagi saya speaker ni ada fungsi yang tersendiri. Bagus untuk dijadikan alarm, jadikan jam dan juga speaker. So kalau korang berminat juga dengan speaker ni, link dah saya sediakan. Boleh tekan dan order sekarang.